Akhirnya aku kembali juga. Dan aku pergi daripada budak boyo tu. Aku akan buat kacau kat sini. Akulah Kapten Tangan. Boleh tahan hebat juga kekuatan jam ni. Baik aku mimpi hari tu. Kalau ada kejahatan, kebaikan akan datang. Siap. Nak main dengan Azim lah. Aneh betul Macam mana si Rafiq tu terbaca kuat sampai Zafran dah mati. Aneh betul. Ya, aku buka dulu jam ni. Kejap. Hari tu kan masa aku fikiran aku dia cakap boleh tu dia boleh keluar sendiri. Tak apalah, kalau ada kejahatan aku boleh keluarkan. Sudah. Kejap. Itu Azim. Rafiq. Dari tadi aku cari kau. Aku nak tanya sikit boleh tak? Macam mana kau boleh jadi hebat dan habiskan si Zafril tu? Kau tanya sebab tu, mari aku ceritakan. Macam ni kat situ ada budak. Masuk tu hapuskan dia. Macam tu rupanya ceritanya. Patut aku jadi kengkar jam tu. Apa tu tak payah banyak muka aku tu. Macam tu ala kau ni. Itu tangan. Dia boleh gerak sendiri. Tak apa, kau tunggu sini biar aku bertarung dengan dia. Okey Rafiq, aku boleh tolong kau tak? Nak tolong? Boleh lah. Tapi kau ingat, hati-hati tau. Mana tahu tangan tu kuat daripada si Zafran. Kalau ada jadi apa-apa, tak apalah. Aku okey je, tapi kau yang nakkan aku tak ajak. Tapi jom kita bertarung dengan dia. Okey, tapi sebelum kau bertarung, ya, Voltra. Tu dulu. Boleh. Cakaplah. Tapi aku jatuh. Kelakarlah kau ni. Macam Azim pula masa bila topi kau jatuh. Kau ni. Bukannya tolong. Tolong kau tahu kau macam Azim. Sudah. Inilah masanya untuk kita bertarung, wahai tangan misteri. Sudahlah. Kau main ganas Fuyo. Cayalah Fix. Ella Rafiq. Ella sebab jangan takut wahai manusia. Ella Rafiq. Tidak. Aduh. Rafiq. Tak guna punya tangan. Siap. Ambilkan lagi. Sakit tak? Sakit? Kau ingat aku takut? Siap. Kan? Alah, itu macam biasa. Kalau balik dengan aku elak-elak. Tangkap pun boleh lah. Kalau aku tak sakit darah, tak boleh. Kau ingat sakit ni? Ni. Aku sakit Jangan terlalu yakin. Ini buat kat bias.
Ini super kan. Rasakan ni. Luar biasa konon. Mari aku tangkap. Sini. Apa dah malam? Macam. Aduh, sakitnya. Kan aku dah cakap jangan macam dengan aku. Mesin ni lama lagi. Bangkitlah wahai manusia tak guna. Azim, cuba lari. Cepat sebelum dia mengganas. Cuba lari, Mek. Sabar, Mek. Jangan bising, jom. Kita nampak kan? Sekarang. Aduh, selama pun daripada monster tangan tu. Pasal kau simpan jam kau tu. Nanti kalau dia nampak kita kat sini, dia serang kita. Macam mana? Jangan risau. Aku punya jam ni. Dekat mana pun aku boleh guna buat macam ni. Macam aku pun selalu cakap, di mana ada kejahatan, di situ ada kebaikan. Tu aku punya. Di mana ada kejahatan, di situ ada kebaikan. Lah. Kau kesal cakap. Setiap hari mesti kau cakap macam tu kan. Rafiq, kau takut kat sini. Aku takut lawan tu ada kejahatan kat sini. Tak apa, jangan risau. Di mana ada kejahatan, di situ ada kebaikan. Aku ingat lagi masa kisah persahabatan kita tu. Tapi kita kena bangkit, serang dia daripada senyap-senyap. Betul tak, Rafiq? Serang dia senyap-senyap. Idea bagus juga tu. Sekarang kalau dia kuat senyap-senyap dia. Sekarang Sekarang aku nak pergi lawan senyap. Azim, kau tu sini jauh dari mana? Aku akan serang dia senyap-senyap. Baik, bosku. Saya sedia. Kau belum tahu aku siapa, tangan. Itu dia. Masa untuk berak. Dia orang takut dengan aku. Aku kena betul sekeliling. Pasal macam beremang je ni. Aku kena bersedia ni. Nak bersedia untuk apa lagi ya? Rasa kari. Voltra. Bunyi apa tu? Akhirnya.